Bukan kata sifat Tuhan ni banyak. Sifat yang wajib bagi Tuhan, sifat kamalat Tuhan, sifat kesempurnaan Tuhan banyak. Hingga siapa tak terhingga-hingga sifat Allah. Sabit bagi Allah beberapa sifat kamalat, sifat yang menunjuk di atas kesempurnaan Allah. Sifat yang wajib bagi Allah. Beberapa banyak dari sifat kesempurnaan Allah, sehingga siapa tak boleh kita nak mesakatkan, tak boleh kita nak bilai satu persatu, tak kuasa kita hamba ni nak bilai satu persatu sifat kesempurnaan Allah. Banyak sama ada sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah tu sifat yang bahasa ada ataupun sifat yang bahasa sungguh. Tena ayat kata banyak sifat Tuhan ni. Kalau gitu dalil yang menunjuk di atas kata banyak sifat kamalat Allah, kita hamba ni tak kuasa nak bilai satu persatu. Dalilnya dia ialah Quran dan hadis. Menunjuk katanya sifat kamalat, sifat kesempurnaan, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang menunjuk di atas kesempurnaan Tuhan ni banyak. Hingga siapa tak terhingga-hingga banyak. Dalilnya sabit dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Quran, Allah Taala berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Ayat ni berada di dalam surah Taha, ayat yang 110. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Maka Tuhan duk royak di dalam ayat ni, kata dia ni tahu kesemua. Ilmu dia meliputi segala perkara. Bagi hak depan mereka itu, bagi hak belakang mereka itu, Tuhan tahu semua. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tidaknya Tuhan tahu semua. Ni nak ayat katanya hak balik Tuhan ni. Balik Tuhan ni Tuhan tahu belaka. Ilmu dia tu meliputi habis segala perkara. Tak ada tempat Tuhan tak tahu. Kesemua perkara ni ilmu Tuhan tu meliputi menghabisi segala perkara Tuhan tahu belaka. Ni Allah. Adapun balik kita hamba ni, Tuhan katanya wala yuhitu nabihi ilma. Dan tiada meliputi, tiada dapat menghabisi mereka itu dengan dia, dengan Allah, dengan sifat kamalat Allah. Dia tak dapat meliputi ilmu. Maknanya Allah Ta'ala tu meliputi habis ilmu dia. Tuhan ni meliputi ilmu dia. Habis dia tahu belaka segala kelakuan hamba, segala sifat-sifat kamalat dia. Banyak setara mana Tuhan tu ilmu dia tu meliputi habis. Tu nak ayat kata balik Allah dia tahu belaka. Kita hamba ni Tuhan tahu belaka. Adapun balik kita ni, kita hamba ni tak meliputi ilmu kita dengan Allah. Dengan sifat kesempurnaan Allah. Tak boleh kita tahu habis segala sifat kesempurnaan Allah. Hanya kita hamba ni boleh tahu sekadarnya hak Tuhan beritahu saja. Sekadar tu je kita boleh tahu sifat kesempurnaan Tuhan. Sekadarnya hak Tuhan beritahu tu je. Inilah ayat jadi dalil kata segala sifat kesempurnaan Allah paling banyak, tak terhingga banyak, tak dapat meliputi, tak dapat menghabisi dengan dia oleh kita hamba ni. Kerana ilmu pengetahuan yang Tuhan beri kepada kita hamba ni sikit saja. Hingga siapa tak habis nak meliputi, nak menghabisi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kita ni Tuhan wi sikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apabila ilmu sikit, macam mana kita dapat nak boleh tahu segala sifat kesempurnaan Tuhan yang amat banyak. Itulah nak ayat katanya, dan sifat Tuhan ni banyak. Sifat kesempurnaan, sifat yang wajib bagi Allah ni banyak. Hingga siapa tak terhingga-hingga. Itu dalam Quran Tuhan ada cerita. Adapun di dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam doa Nabi katanya subhanaka
la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maha suci engkau wahai Tuhan, maha suci engkau wahai Tuhanku. Tiada dapat hinggakan, tiada dapat aku kuasa. Nabi kata dari doa dia, aku tak dapat hingga, aku tak kuasa nak bila satu persatu akan sifat kesempurnaan yang wajib atas engkau wahai Tuhan. Itulah ayat katanya setara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak dapat nak boleh mesakat, tak dapat boleh nak bila satu persatu sifat kesempurnaan Tuhan. Itu Nabi, setara Nabi tak kuasa dia nak membilakan satu persatu sifat kesempurnaan. Dia tak kuasa Nabi nak mesakatkan sifat kesempurnaan Tuhan. Ni setara Nabi apatah kita umat. Inilah jadi dalil menunjuk bagi kitanya kata sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni amat banyak. Tak terhingga banyaknya. Inilah hadis tentang mengenai doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping di dalam doa dia tu Nabi dok mengaku kelemahannya. Pada nak membilakan sifat kepujian, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama ambil daripada ni hadis lah. Ulama ambil daripada ini hadis lah. Menunjuk kata sifat kesempurnaan Allah, sifat kamalah Allah banyak, tak dapat kita hamba kuasa. Nak mesakat, nak bila satu-satu, tak kuasa kita. Tapi walau bagaimanapun mujurlah Allah Ta'ala tak memberati, tak paksa kita, suruh kita tahu semua sifat wajib dia, sifat kesempurnaan dia, sifat kepujian dia. Mai tidak padailah kita ni. Kita berat kita pikul barang yang kita tak kuasa nak pikul. Mana beratlah kita lah. Kita nak tahu mana muka banyak doa, kena tahu so sifat wajib bagi Tuhan padai. 20 sifat ni pun tahu tak habis. Tu salah kata begitulah. Kalau dia nak berat suruh kita gak, nak tahu habis gak. Kalau kita kiranya tak ada gapo dia muka dia Tuhan. Kalau dia nak suruh tahu habis gak, tak ada gapo dia muka dia Tuhan. Muka dia tuai ke kita ni jadi hamba dia. Dia nak suruh tahu habis segala sifat kesempurnaan. Ikut dia lah. Kita kata muka dia tuai dia boleh nak suruh kitanya. Tapi dak balik Tuhan tu kira kepada kita hamba ni. Balik Tuhan tu dak dia janji, dia tak memberati, dia tak suruh barang yang kita tak kuasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak memberati Allah Ta'ala akan diri seseorang jua pun Tuhan tak berarti, melainkan qadar dirinya kuasa. Tu Tuhan paksa kitanya. Dia suruh kita pikir ni ambil qadar hak kita kuasa. Hak tak kuasa tak sadar kacau lah. Hak berat tu. Ni pun suka tu lah sifat kamalat banyak yang terhingga banyak. Kalau Tuhan suruh kita tahu belakang, mana beratlah kitanya. Maknanya kita berat barang yang kita tak kuasa kita nak pikul. Sebab itulah dia tak berat ke atas kita. Tak beritahu kita ni sifat kesempurnaan. Hak wajib kata dia hak banyak hal itu. Dia tak wajib kita tahu ni. Dia tak ada paksa kita tahu ni semua dak. Tidaknya. Tak wajib kita tahu semua dak. Hanya hak Tuhan wajib ke atas kita ni tahunya dengan jalan tafsiri sudah satu-satu ni 20 sifat tu je. Sebab itulah terbaik mari sifat 20 ni. Tu no ayat katanya di dalam Quran, di dalam hadis. Tidaknya. Hak kita tahunya, hak saruk. Tunya hak Tuhan sebut di dalam Quran, dalam hadis. Yang panggil barang yang didirikan ke atasnya kita dalam syarak, iaitunya 20 sifat hak wajib kita tahu dengan jalan tafsili. Ni kita kena curai satu persatu, kena mengaji satu persatu serta pula dengan dalil. Ada pun banyak lagi tu sifat kesempurnaan, sifat wajib bagi dia, wajib kita beriman dengan jalan ijmali. Dengan maknanya kesemua sifat kesempurnaan wajib kita i'tikad katanya wajib bagi Allah Taala berlaku. Tidak ayat katanya banyak dah. Kalau gitu dah, hak kita tahu dengan jalan tafsili, hak syarat wajib kita tahu dengan jalan tafsilinya 20 sifat ni. Ni kita nak mengaji sifat yang pertama ni. Lalu itulah dia katanya huraian sifat yang pertama, dia katanya wujud.
Ni sifat yang tamu daripada sifat yang wajib bagi Allah. Sifat kesempurnaan Tuhan ni yang wajib Allah Ta'ala bersifat dengan dia ni. Gapo dia sifat yang tamu ni wujud. Apa wujud? Wujud tu bahasa Arab. Apa kalau kita terjemuh kepada bahasa Melayu kitanya, gapo dia? Artinya ada. Tu wujud tu artinya ada. Yang dimaksud, yang dikandaki ada di sini, yakni ada Allah. Ni ada Allah. Wajib kita tahu, kata Tuhan ni ada. Lagi pula wajib kita iktikad pegang, kata Tuhan ni ada. Ni yang panggilnya hak wajib kita kena tahu. Dan serta pula wajib kita kena iktikad. Tahu kata Tuhan ada, kena iktikad kata Tuhan ada. Ini sebagai menjadikan akidah kita ni. Tuhan tu dikatakan zat, dia zat yang bahasa ada. Kalau gitu bolehlah Tuhan tu dikatakan Tuhan tu ada. Tidaknya ada dia tu ada zat dia ni. Ada zat dia ni, hatulah dikandaknya wujud, yakni ada zat dia, zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu dia kata di sini, kita baca dulu, pas kita hurai hak dua. Wajib pada syarak. Wajib dengan sebab datang undang-undang Tuhan. Wajib ni wajib pada syarak. Pada dengan sebab datang undang-undang Tuhan lah. Ya kalau tak datang undang Tuhan ni, ya tak wajib. Ya wajib mari ni kena sebab datang undang-undang Tuhan. Mari wajib. Wajib ke atas dia, atas tiap-tiap mukallaf. Undang-undang Tuhan mari wajib sakut di atas dan tiap-tiap orang mukallaf, orang yang akil, orang yang balik, dan siapa suruh rasul selamat daripada beripun buta dan tuli, ia panggil mukallaf. Maka kita ni ia panggil orang mukallaf lah. Tak ada kira laki-laki perempuan, ia panggil mukallaf. Bila kata mukallaf, datang undang-undang Tuhan mari tekan ke atas kita dengan jalan wajib. Wajib gapo dia? Mengetahui. Kena tahu. Kalau tak tahu berdosa. Tahu saja tadi serta mengaku. Di dalam hatinya, di dalam hati tiap-tiap mukallaf. Tahu saja tadi. Tengok orang Yahudi, orang Nasara, orang ahli kitab, dia tahu. Tapi yang mengaku dia yang merak tak? Tak. Dia tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi, orang Nasara, dia tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi akhir zaman, dia tahu. Tapi dia yang merak tak? Dia terima ke tak? Dia ho ke tak? Tak. Dia tahu saja, tak jadi. Tengok tu ada cerita dalam Quran, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang ahli kitab mereka itu kenal Nabi sebagaimana mereka itu kenal anak-anak mereka. Kenal semertilah. Tapi mereka mengaku tak, yang merak tak, terima ke tak? Tak. Tak ada. Sebab itulah dia tahu serta pula mengaku di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf. Tahu mengaku akan tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Kena tahu kata tentu sungguh ada Tuhan. Kena iktikad pegang katanya tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Ini menjadikan akidah kepegangan kita ni. Kena tahu kata Tuhan ni ada sungguh. Kena iktikad kata sungguh ada Tuhan. Bila kata ada gak, tak terima tiadanya, tak terima tiada Allah. Ada dia ni tak terima tiada. Dia panggil ada Tuhan ni ada yang wajib, ada Tuhan ni ada yang wajib, ada yang mesti ada. Sebab itulah ada Tuhan ni dia panggil ada yang tak terima tiada. Dia bukan ada yang harus. Dan semacam kita ni ada juga, ada Tuhan pun ada, kita pun ada. Ada Tuhan, ada yang wajib, ada pun ada kita ni ada yang jaiz.
Tu dianya. Tu dia beza ni. Ada Tuhan ini, iaitunya ada zat Allah, wujud Allah ni, masuk di dalam hukum akal yang tiga ni. Masuk dalam hukum akal yang tiga. Ada Tuhan ni masuk dalam hukum akal yang tiga. Masuk dalam apa? Hukum akal tiga ni ada Tuhan masuk dalam apa? Ada Tuhan ni? Ada masuk dalam wajib. Dalam hukum akal yang tiga ni ada Tuhan ni masuk di dalam benda yang wajib. Wujud ni masuk dalam benda yang wajib pada akal. Masuk dalam benda tentu sungguh tak terima kata tiada. Benda yang akal kita hukum dengan wujud. Benda yang akal kita hukum dengan wujud. Ada ni akal kita hukum dengan wujub. Maka benda tu orang panggil wajib. Ada Tuhan akal kita hukum dengan wujub dengan sungguh. Maka ada Tuhan dia panggil wajib pada akal. Dia panggil wajib pada akal. Sebab itulah Allah Ta'ala dia panggil wajibul wujud. Wajibul wujud yang mesti ada, yang sungguh ada. Ada tak terima tak ada. Ada tak terima hilang. Artinya mana ada Tuhan, ada wajibul wujud. Ada zat Tuhan ni wajibul wujud. Ada yang mesti ada. Ada yang sungguh. Ada tak terima tak ada. Ada tak terima hilang. Ya tak semacam kita. Kita ni pun masuk dalam wujud juga. Sebab itulah kita yang panggil maujud, benda yang ada. Masuk dalam benda ada juga kita ni. Tapi wujud kita ni jaizul wujud. Ada kita ni yang harus ada. Ada kita ni masuk dalam benda jaiz, benda yang harus. Sebab itulah ada kita ni harus hilang. Ada kita ni terima tak ada. Ada kita ni terima ada, terima tak ada. Ada kita ni tak kekal. Kerana ada kita ni ada yang jaiz. Tengok dah. Ya bukan katanya ada Tuhan dengan ada kita serupa. Ya tak serupa. Ya tak serupa Tuhan dengan kita makhluk ni. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada umpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Tuhan tak serupa dengan kita makhluk ni. Ada dia, ada wajibul wujud. Adapun ada kita ni jaizul wujud. Ada Tuhan, ada yang mesti ada, tak terima tiada. Ada kita ni ada yang harus ada. Ya nah? Tak apalah ada serupa nama tu. Hakikatnya ada Tuhan dengan ada kita. Ya tak serupa. Tak serupa. Ada Tuhan tu wajibul wujud yang mesti ada. Yang tentu sungguh ada. Yang tak terima hilang ada dia. Adapun ada kita ada jaizul wujud. Ada yang harus ada. Ada yang terima hilang. Ada yang tak kekal kita ni. Sebab itulah ada tak ada kita ni. Sehingga siapa syurga neraka pun ada dia tu pun masuk dalam benda yang jaiz. Syurga ada, neraka ada, tapi ada dia tu syurga neraka ada yang jaizul wujud, ada yang harus. Masuk dalam benda harus. Bukan wajib dak. Sebab itulah syurga neraka ni walaupun kekal sekalipun tapi terima hilang. Sekiranya kalau Allah Ta'ala nak menghilang, Allah Ta'ala nak menasakan, dia menasa, dia hilang. Muka benda yang terima hilang ke? Benda yang terima menasa. Tapi Allah Ta'ala tak maha nak kikut menasa. Tuhan tak maha nak kikut menasa. Dia janji nak mengekalkan. Syurga, neraka, dia nak mengekalkan. Dengan maknanya dia sudah menentu pada sedia kala lagi dah. Bahawasanya syurga neraka tu kekal, tak hilang, tak binasa selama-lamanya. Demikian juga kita katanya penduduk syurga, penduduk neraka, napah ahli syurga, napah ahli neraka. Dia janji nak kekal.
Dengan maknanya dia menentu pada sedia kala lagi dah dia nak wi kekal. Tok sewi hilang, tok sewi menasuk, maka kekal syurga dengan aku dan ahli syurga ahli dengan aku. Kekal dia tu bila Tuhan janji begitu masuk dalam wajib akal kekal. Dia dikatakan wajib akal aridi nama dianya. Balik benda jaizul wujud. Terima hilang. Tapi kekal dia ni wajib kekal dengan sebab Tuhan menentu kekal. Bila Tuhan menentu kekal wajib kekal. Hata panggil wajib akal aridi nama dia. Ni wajib akal aridi. Tidaknya. Kita katanya syurga neraka ni hilang, binaso. Syurga neraka hilang binaso. Dikatakan mustahil pada akal. Mustahil akal apa? Aridi. Aridi tak? Tak terima tu pada akal binaso tu. Dengan sebab aridi ni kedatangan janji ya Tuhan ni. Kalau tak datang janji ya Tuhan ni, terima binaso. Kalau tidak diri dia terima binaso. Kalau tak kanak binaso. Tapi Tuhan janji tak binaso, Tuhan kanak tak binaso, maka wajib tak binaso. Tak binaso tu wajib pada akal aridi dia panggilnya. Sekalipun katakanlah ahli syurga dengan aku yang kau tambah berat azabnya ahli dengan aku. Sehari makin berat, sakit hari makin berat azab ahli dengan aku. Ahli syurga ni makin hari makin bertambah nikmat, makin hari makin bertambah nikmat. Kekal selama-lamanya. Begitu sekalipun dia panggilnya kekal aridi. Itu kekal aridi. Itu bukan kekal zati dak. Hak bersifat dengan kekal zatinya tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaknya. Habis itu kalau gitu ada Tuhan ini ia panggil ada yang zati. Ada Tuhan ni ada yang zati. Dia tidak ada zati. Ada lagu mana ada zati ni? Ada zati ni ada yang bahasa dia. Bahasa dia lagu tu dah ada dia. Tak ada bersabit dengan apa. Ada kita ni bukan zati ni, bukan bahasa dia ada kita ni. Ada kita ni bersabit dengan Tuhan wida ya. Bersabit dengan Tuhan wida. Cuba kalau Tuhan tahu wida, tak ada lah kita ni. Dia panggil ada aridi ni. Dengan sebab dia kedatangi Tuhan wida. Kalau Tuhan tahu wida, tak ada kita ni. Dia panggil ada aridi kita ni. Ni ada bahasa dia lagu dah. Dia kata ada bahasa dia, tak ada sabit dengan siapa wida. Tak ada sabit dengan siapa menjadi dak dia. Ada terasing cara dia. Bahasa dia begitu dah. Ada kita ni tak terasing, tak lepas daripada Allah menjadikan. Tu hani wi tahu wi reti sebagai kita ni kita nak iktikad gini ni. Ni ada Tuhan ni. Ada yang zati. Ada yang tiada memberi bekah oleh yang lain. Ada yang tak terima hilang, ada yang tak terima adam. Ini ada Allah. Dia panggil ada zati. Ya. Cakap ada Tuhan ni zati belaka Tuhan ni. Zati belaka ni. Sifat 20 sifat tu sifat wajib bagi Tuhan. Sifat zat dah tu. Sifat zat. Bila kata sifat zat gak, dia panggilnya sedia lah. Sedia. Sedia. Ada Tuhan sedia. Bersalah Tuhan sedia. Satu Tuhan tu pun sedia. Teriaknya. Kuasa Tuhan pun sedia. Sedia bagi sifat zat ni. Zat Tuhan sedia. Sifat dia pun sedia juga. Tidaknya. Mana? Tulis dia zatiyun. Yang bahasa zati, yang bahasa dia. Tidaknya. Kalau gitu wujud ni gapo dia makna dia wujud ni.
Kalau kita mengaji hak Arab gak dia katanya huwallazi la tu'qalu zatu bidunihi. Wujud tu tak boleh tak boleh dikenalkan zat dengan ketiadaan-nya. Tak boleh kita nak kenal diri sesuatu dengan ketiadaan wujud, dengan ketiadaan ada. Kalau tak ada tak kenal benda. Tak kenal. Bila suatu tu tak bersifat dengan wujud, suatu tu tak bersifat dengan ada, dia panggil benda tu tak ada. Bila benda tu tak ada, nak pergi kenal dengan apa? Dia tak kenal. Yang boleh kita nak kenal ni, kena benda tu ada, tak gitu ke? Nak boleh kita kenal benda tu, kena benda tu ada. Kalau tidak ada benda tu, tak boleh kenal benda tu. Dia tidak ada tak bersifat dengan wujud, tak bersifat dengan ada, benda tu tak ada. Bila benda tu tak ada, tak boleh kenal benda. Dia boleh kenal dengan ada lah. Sebab itulah wujud panggil sifat nafsiyah. Dia panggil nafsiyah. Adalah istilah ilmu usuluddin. Di dalam panggil istilah ilmu usuluddin, wujud ni dia panggil sifat nafsiyah. Kerana wujud ni makna dia huwallazi la tuqalu zatu bidunihi, iaitu perkara yang tak boleh kenal diri sesuatu dengan ketiadaan adanya. Kalau tak ada dia tak boleh kenal. Bila bersifat dengan ada suatu tu, bila bersifat dengan ada benda tu tidaknya boleh kenal lah. Kalau benda tu tak bersifat dengan ada, tak kenal benda tu. Nak sebut pun tak boleh. Apa dah? Apa lagi tanya? Dia tak boleh cerai. Kalau cerai dengan wujud ni, kalau tak bersifat, tak ada di zat, tak reti di zat kok. Tak ada. Tak ada. Sifat bahasa zat, bahasa tunggu diri, dia tak boleh bercerai dengan zat ni. Ya sifat ni kita bercerai dengan zat lagu mana? Ya sifat dia tak boleh bercerai dengan zat. Nak kita terasing pada zat tak boleh. Tidaknya. Tu dia dah tu maka nak kenal sesuatu tu, nak kenal sesuatu, nak sebut sesuatu, nak tergambar sesuatu, nak terupa sesuatu, kena muka tu ada. Barulah boleh dikenalkan, barulah boleh disebutkan, barulah boleh diterupa, digambarkan. Boleh kita bergambar mari terupa. Dia bersifat dengan wujud gak. Wujud ni dia panggil sifat nafsiyah. Dia masuk dalam sifat nafsiyah, sifat yang bahasa zat, sifat yang bahasa nak royak diri zat. Sebut kata ada, hati kita pergi kepada zat. Bila kata ada, hati kita pergi pada benda dah. Tidaknya lembu ada dak weh. Lalu kau tu mu tengok lembu ku ada dak. Dia kata ada. Ada kena lembu dah tu. Dia nak cerai dengan zat dia kata ada kena dia dah tu lembu dah. Ada dak mu tengok ni? Ada. Dia kata ada tu kena lembu dah tu. Reti. Ada tu dia pergi pada lembu dah. Dia nak kita ada lagu mana kata ada lembu. Itu dia dah. Ada Tuhan tu ada tu sungguh lah. Lembu tu ada. Reti katakan ada tu sungguh. Dia panggil ada tu sungguh. Sampai itulah dia panggilnya ada tu. Kalau tanya lagi pulanya, ada tu ada ke tak ada? Ada tu bukan ada, hanya reti. Sungguh saja. Diri dia bukan dia ada tu. Reti dia. Kalau ada ni zat ni adanya. Lembu ni nak tunjuk ada tak boleh. Ada tu mana tak ada benda. Sebab terjebur ni ada ni. Mana ada tak tunjuk ada tu mana tak ada. Reti je katakan ada ni. Ada penjebur ni ada lah. Diri ada tak ada ke tak? Tak ada. Hanya sungguh reti saja. Hati masalah sifat bahasa sungguh. Sifat subuti. Kalau gitu ada Tuhan ni dia panggil ada zati ataupun ada hakiki, dia panggil juga. Ada zati, ada yang bahasa dia ada hakiki di mana ada semua ti. Sebenar-benar ada.
Lagi pula ada Tuhan yang panggil ada yang mustaqil. Ada yang terasing dengan sendiri. Ada tak ada bersabit dengan orang wi ada. Nak kata boleh laku tu. Nak reti ni. Ada yang tak bersabit dengan siapa wi ada. Inilah yang panggil ada hakiki, ada semoti, ada sungguh. Ada dengan maknanya tidak ada siapa yang menjadi. Tidaknya. Itu mustaqil tu yang terasing sendiri ada dia. Tak ada bersakut dengan apa-apa ada dia ni. Mustaqil. Al-istiqlal. Terasing ada dia ni. Ni panggil ada hakiki. Ada hak lagu ni tidak ada malaikat hanya Allah ya. Ada hak mustaqil, ada hak hakiki, ada hak zati. Tak ada selain daripada Allah. Ada tu lah. Tu hesor je ada hak lagu ni. Sebab itulah wujud zati ni sifat tu wujud zati ni, wujud hakiki ni. Ada mustaqil ni sifat tu Kerana hak ni tak ada sifat yang bersekutu dengan Tuhan, tak ada. Tu hesor je bersifat dengan sifat ni. Tidaknya. Ada pun ada lain daripada Allah. Hak sebalik sana. Sana ada Tuhan. Kita faham dah begitu. Ada pun ada lain daripada Allah. Ada kita makhluk ni. Dia panggilnya maujud ghairu mustaqil. Ada bukan dengan jalan terasing dah. Ada bukan dengan jalan terasing dengan sendiri dah. Hanya ada dengan bersabit dengan Tuhan wi ada. Bukan ada cara kita dak lah. Bukan ada cara. Ada bersabit dengan Tuhan wi ada. Kalau Tuhan tak wi ada tak kita? Tak ada. Hati ghair mustaqil tu tak terasing dah kita ni. Ada pun ada Tuhan mustaqil, tak ada bersabit. Tu istilah dia guna dalam ilmu usul dia guna mustaqil wa mustaqil. Tu kita pergi tak apalah we tahu reti maksud tak apa dah tak reti hok ni pun dia pergi katanya Tuhan ada, dia ada zati, ada yang mesti ada, tak terima tak ada. Tu je pergi dengan kitanya. Ni sebagai menjadikan ilmu nak peluah lagi. Nampak dah tu. Pergi kata Tuhan ada dia ni, ada yang mesti ada, tak terima hilang. Ada tak ada bersabit dengan siapa we ada dia dan tidaknya we tahu serta pula i'tiqad lagu tu. Lama ke kalau i'tiqad tu ada juga, ada tu terima hilang, kufur lah i'tiqad lagu tu. Mu pergi tu ada tak? Ada. Tu ada ni terima hilang ke tak? Terima hilang. Pergi lagu tu. Ataupun tu ada, lepas tu ada dia menjadi, ada orang menjadi dia, kufur juga. Ada zati tak ada sajak dia menjadi. Ada tak terima hilang. Kalau orang tanya, Tuhan kuasa tak nak menghilangkan zat dia? Nak tak ada zat dia. Mungkin Tuhan ni amat kuasa, dia boleh buat berlaku ke Tuhan ni. Kalau gitunya dia nak hilang diri dia, nak hilang zat dia boleh tak? Siapa itu tanya ni? Kerja dia tak kerja dia boleh tanya tu. Tu ada zat dia ni, ada yang wajib. Pakai derak dia tak ada benda wajib. Tak, dia tak ada benda mungkin. Sebab itulah nak kata Tuhan kuasa dak weh nak menghilangkan zat dia. Tak boleh tanya dah mula lagi dah. Tak kena tanya. Bukan dia tepat dia tu. Tuhan kuasa dak nak menjadikan isterinya. Tuhan kuasa dak nak menjadikan anak dia. Tak boleh tanya lagu tu. Masalah isterinya, anaknya maksudnya benda mustahil. Tuhan kuasa dak nak menghilangkan zat dia. Tak boleh tanya kerana zat dia benda wajib, benda mesti ada. Tak terima tiada. Tuhan kuasa dak nak menjadi isteri dia. Tuhan kuasa dak nak menjadikan anak dia. Tak boleh tanya begitu kerana isteri anak benda mustahil. Pak kuasa-kuasa ni dia tak ada dak benda wajib, benda mustahil. Tak. Hak boleh tanya Tuhan kuasa dak menjadikan mungkin. Tuhan kuasa dak menjadikan makhluk ni. Tak apalah tu. Pak kena. Tidaknya. Kedarat ni dia tak ada pada benda mungkin kerak iradat ni.
Deh hak Tuhan kanak benda mungkin. Deh hak Tuhan menjadi benda mungkin. Deh hak Tuhan kuasa benda mungkin. Ada pun benda wajib, benda mustahil. Nak kata kuasa apa tak boleh, nak kata tak kuasa apa tak boleh. Bukan kerja dia. Bukan kerja dia. Sebab itulah Tuhan katanya wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala di atas tiap-tiap suatu kuasa. Tuhan kuasa berlaku. Yakni benda mungkin. Kena kait begitu. Dalam kuasa berlaku, kuasa menghilangkan zat dia, kuasa menjadikan anak dia. Tak boleh tu. Jadi yo. Dia tu, habis tu kena faham molek, dia ngaji rutin molek. Silap sikit, gelecah sikit, kupur lah. Jadi main. Akidah kan ini. Mengaji rutin molek asah dia ni. Ini sebagai asah. Dia asah agama, pokok agama, tunjuk agama duk sini ni. Ni imi ni. Sakut pak dengan imi ni. Apa ni? Kepercayaan ni. Wak percayaan wiknu. Percaya pegang etika tak kena silap gelecah kaki gak jatuh agama lah. Ya hak ni enggak tak boleh main. Hak ni pokok ni. Humi agama ni. Hanya panggil usuluddin. Usul tunjuk agama ni. Kena ada hak ni dulu ni. Nak semaya tak ada hak ni. Tak boleh. Tengok orang kafir. Ya ada asah dia. Tak ada asah. Tapi itu nak semaya kat orang kafir kali semaya sah dak. Sah dak temi? Tak sah, tak ada asah, tak ada imi ni. Tak ada kepercayaan ada Tuhan, ada hak kita ada percayaan ni. Ada Tuhan ni sungguh sedia, Tuhan sungguh. Tak ada asah ni. Dengan sebabnya ada asah ni lah, ada akidah ni lah. Maya kita ni sah, puasa kita sah, ibadat kita sah. Dengan sebab ada asah ni. Cuba tak ada asah ni. Tak ada asah imi, tak ada asah akidah ni. Semaya saja je. Puasa saja je. Wa amal pun saja je. Tak ada apa, tak boleh. Apa dah tu? Tidaknya. Tapi itulah orang kafir semaya. Kalau kena dengan rukun syarat sekalipun, kita nyesah dah semaya dia. Sepenuh rukun, sepenuh syarat. Kena molek dah semaya dia. Tak sah juga. Kan tak ada asah, tak ada makrifat. Tak ada makrifat, tak kena Tuhan. Nak kena, nak sah, nak terpakat yang malai ibadat yang kena Tuhan. Tapi yang kafir tak sah ibadat dia, mungkin tak kena Tuhan. Walau semaya sepenuh rukun syarat sekalipun. Walau dia puasa sepenuh dengan rukun syarat sekalipun, dia tak sah puasa, tak sah ibadat dia. Dan sebabnya tak ada makrifat. Dia kena tanya asah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena tanya asah tu dua tu dulu mula-mula. Dia mengakunya tak ada dah Tuhan. Hak sebenar yang disembah dengan sebenar, hak berhak disembah tak ada. Malaikat Allah Taala hajo. Dia pegang itu dulu. Waktu dia mengaku selaginya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia katanya aku mengaku, aku percaya, aku oleh hati kata Muhammad ni jadi rasul sungguh. Boh asah tu dua tu dulu. Sebagai ijma' tu. Tu tak apa, pakar semaya dia. Bukan kodah tu lagi tu. Kena belajar lagi tu. Masuk asah dulu. Dengan secara ijma' mula-mula ni. Dia kenal tu hari tu dulu. Dia pergi gitu dulu. Katanya Tuhan hak sebenar tak ada melainkan hak Allah. Tuhan berhak disembah, tidak ada melainkan Allah saja hak berhak sembah. Lain daripada Allah tak berhak kita sembah. Tak kena kita sembah lain daripada Tuhan. Hak kita sembah kena Tuhan saja. Dia pegang gitu dulu asah dia. Lepas tu kau mengaji semula lah sifat-sifat Tuhan tu. Apa dah? Dia pegang Muhammad Rasulullah dulu. Kata Muhammad ni jadi utusan Tuhan, jadi pesuruh Tuhan. Orang menyampaikan hukum Tuhan kepada umat. Artinya, we pegang gitu dulu sebagai asah mula-mulanya. Lepas tu kau mengaji bukan mana sekat tu. Mula-mula tak apa dah sekadar tu. Ya semaya tak apa dah, we kenal sekadar tu. Lepas tu kau mengaji lah sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rasul ni. We kenal Tuhan, we kenal Rasul ni. Sampai itulah nak kenal, nak sah ibadat ia terhati di atas makrifat. Kenal. Kau ni asah. Semaya ni Nabi kata tiye agama. Pas tiye nak kita tak apa kata ada tak apa.
Tu meh dia terbalik. Habis tu semaya pun terbalik. Terbalik. Tak lekat semaya. Terbalik. Dan kita tak apa. Tak ada asah makrifat. Gitu dah. Fikir-fikir tengoklah kita ni. Tidaknya. Kewajipan ke atas kita ni. Selama mana tak kena, selama itulah. Setiap-tiap saat dia oleh dosa dia. Matilah keadaan dosa lah. Na'udzubillahi min zalik. Habis. Lagi pula nya mana yang kata ada Tuhan ni sungguh. Ada dia ni tak terima tiadanya. Mana yang dalil kata begitu tu? Seperti firman Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Tuhan katanya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni ulama ambil ayat ni, wajib makrifat ni. Wajib kenal ni. Fa'lam, fi'amah kata. Fi'amah. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa zaka ma'lumun. I'lam masuk fa'lam. Itu fi'amah. Al-aslu fil amri al-aslu fil amri al-wujud. Asal pada amal ni menunjuk di atas mana wajib. DP amal kok dia mana wajib lah asal dia nya. Jangan ada soreh memalingkan daripada makna asal kepada makna yang lain. Dan kalau tidak ada soreh yang memaling, kekal makna amal tu di atas makna wajib. Dia Tuhan suruh, mana suruh apa? Asalnya suruh wajib. Dia Tuhan suruh wajib lah. Mereka adalah memaling daripada makna wajib pada sunat. Dan makna wajib pada makna haruh. Dan makna wajib itu maknanya nak menakuti macam-macam lah makna yang amal. Tapi banyak pula tu. Hak paling pada makna asal tu. Tapi hak asalnya kalau tidak ada perkara yang memalingkan daripada makna asal pada makna yang lain, dia kekal di atas wajib itu. Fa'alam fi'amal. Dia kata fi'amal menunjuk di atas suruh. Bila kata suruh wajib. Atau menunjuk kata wajib itu. Supaya kita katanya dari Quran. Tuhan royak ada kata semaya wajib. Zakat wajib. Tuhan royak ada dari Quran. Tak ada royak. Kata semaya wajib. Zakat wajib. Tapi ia mari berbentuk fi'amal. Aqimus solah. Tu menunjuk tu wajib tu semaya tu. Fi'amal tu aqimu tu. Aqimu. Tu Tuhan perintah. Hendaklah kamu mendirikan semaya. Tu perintah wajib tu. Tu menunjuk tu wajib tu. Wa atuz zakah. Atiyani zakah. Hendaklah kamu mendate mengeluarkan zakat. Hendaklah. Kemah tu. Habis tu wajib. Ulama istibak pada aqimus solah, atuz zakah. Ulama istibak di ayat tu mengatakan semaya ni wajib, zakat wajib. Kira mana kata wajib? Kira di amal tu. Kira di amal tu. Di sini pun fa'lam, maka hendak ketahuilah engkau. Hendak kenallah engkau. Mungkin kenal. Wajib kena kenal ni. Annahu la ilaha illallah. Bahawasanya tak ada Tuhan malaikat Allah. Malaikat Allah. Mungkin kenal dia. Itulah kata wajib tu. Mungkin tahu bahawasanya tak ada dah Tuhan. Mungkin kenal. Tak ada dah Tuhan. Malaikat Allah. Malaikat Allah Ta'ala ajalah Tuhan. Mungkin kenal dia. Alima ya'lamu ilman. Supaya nak arafa ya'rifu ma'rifah. Ma'rifah mana tu lo ya? Adalah khusus dan mutlak gitu je makna dia tu. Tengok. Dia nak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka hendaklah kamu mengetahui dan mengaku dan kenal
akan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mu kena tahu, mu kena kenal, mu kena mengaku Tuhan hak selain daripada Allah tu tak ada hak sebenar. Allah je hak sebenar. Mu kena tahu, mu kena kenal. Dah, mu kena etika begitu. Tak ada dah. Tak ada dah Tuhan malaikat Allah. Malaikat Allah Ta'ala haja yang ada, yang disembah dengan sebenar. Bila kita sembah dia kena bertetai dengan wakil, dengan diri perkara. Dia aja Tuhan. Dia haja yang ada. Dia haja yang ada. Tergerti yang ada tu. Gerti di ayat ni. Tuhan katanya fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hendak kamu kenal, kamu tahu bahwasanya tiada ada Tuhan melainkan hanya Allah. Yani melainkan hanya Allah Taala haja ada. Ada yang disembah sebenar. Tergerti ada tu. Nafi hak tu lah, nafi hak sebenar tak ada. Allah je ya hak sebenar. Hak lain tu tak ada. Beralu hak dia mau semua, hoi, tak sebenar laku tu. Orang semua matahari, tak sebenar laku tu. Semua hai tak sebenar laku tu. Hidup semua tu, tak sebenar laku tu. Hidup puja tu, hidup puja ni, hidup sembah tu, semua ni tak sebenar laku tu. Hak sebenarnya sembah tu hai ni. Malaikat Allah Ta'ala hajalah yang ada, yang disembah dengan sebenar. Ni panggil Allah lah tempat kita, dia panggil tupanan bagi segala perkara. Kali itu reti kata Allah Ta'ala tu ada di ayat ni. Kita reti kata Tuhan ada di ayat ni, reti dengan jalan mafhum, bukan reti dengan jalan mantuk. Reti kata Tuhan ada di ayat ni, kita reti dengan jalan mafhum, bukan reti dengan jalan mantuk. Lafaz ni bukan Tuhan royak kata dia ada, tapi makna menunjuk kata Tuhan ada. Reti dengan jalan mafhum. Tuhan tak ada royak kata dia ni maujud, yang ada, tak ada royak oleh ayat ni. Ya royaknya dia hendak ketahuilah engkau bahawa tak ada Tuhan hak sebenar, melainkan dia je yang ada. Melainkan dia je hak Tuhan hak sebenar. Dia je. Dia je kena ada lah. Lagi dia tak ada lah dia tu. Lagi dia sembah lagu mana benda tak ada. Melainkan dia ada saja. Melainkan dia saja yang ada, yang sebenar, yang disembah dengan sebenar. Hati mengerti dengan jalan mafhum, bukan dengan jalan mantuk. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, melainkan Allah Ta'ala haja yang ada. Jadi kita haja yang ada. Hati kita reti ada reti dengan mafhum tu. Hoson ni je hak ada, hak sembah dia sebenar. Kita sembah dia. Sampai itu kita sembah dia kena dah. Ada kena dah lah. Pada tak kena lagi kan? Jadi buat syok gitulah. Itu dia nya. Dia saja yang ada. Kalau kita terbit di situ juga nya, sifat wujud. Hak yang disembah dengan semua tu terbit situnya sifat wujud, kata dia tak ada. Hak disembah dengan sebenar tu, zat yang disembah dengan sebenar tu bersifat dengan sifat wujud, ada. Adapun hadis kata Tuhan ada, kan Allah. Nabi katanya ada Allah. Walam yakun syai'un ghairuh, tidak ada suatu selain daripadanya. Ada Allah. Itu dianya. Tapi ada tu kena retilah, ada dia ni. Ada yang wajibul wujud, ada yang mesti ada. Ada tak terima hilang. Ada mustaqil yang terasing, tak ada bersabit dengan siapa. Ada dia. Ada bahasa dia lagu tu dah. Ada yang hakiki. Ni ada Allah. Itu dia. Kalau dia nak menghilang, dia tak terima hilang. Dia tak terima hilang. Bukan benda bahasa terima hilang. Benda biasa ada.
Dia balik hilang dia, balik tak ada dia tak terima. Tak supaya kita ni ada, kita ni terima hilang. Sebab apa dia? Kalau Tuhan nak menghilang kita, hilang. Tengok dulu kita tak ada. Lepas tu hari ada. Dalih ada, akhirnya tu hari hilang pula, we tak ada pula. Lepas tu we ada pula, bakit semula pula tu. Dia panggil benda jaiz, sebab itulah ada kita jaizul wujud, ada Allah wajibul wujud. Ada yang wajib, ada kita ada yang harus. Ni Allah Ta'ala jua yang ada, maka ada itulah dikatakan sifat wujud. Dia panggil sifat wujud, ada kenapa bersifat tu? Ada tu panggil sifat. Dia panggil sifat wujud tu dah tu ada tu. Artinya ada yang lawan bagi tiada. Ada lawan tiada lah. Tiada Tuhan tu mustahil. Ada Tuhan wajib akal. Ada Tuhan dia hukum akal wajib. Tak ada Tuhan hukum akal mustahil. Ada Tuhan hukum akal wajib, serta pula kita etika kata ada Tuhan ni wajib. Tak ada Tuhan etika kata mustahil. Tertudak. Hak mustahil ni hak tertudak. Hak wajib ni hak tentu sungguh. Ada Tuhan wajib tentu sungguh. Tak ada Tuhan mustahil tertudak. Dia jadi Arab capur Melayu tu. Dia kena reti juga Arab tu. Tambah kena. Aku tak apa, tak ada Tuhan kita tu dak. Tu jadi wajib pula. Jadi budak. Tak ada Tuhan tu dak. Jadi istihalatul mustahil. Tak ada Tuhan tu dak. Bila tak ada Tuhan tu dak, mana Tuhan tu ada? Tak apa juga. Tak ada Tuhan tu mustahilnya. Tak ada Tuhan wajib. Tak ada Tuhan dengan ada Tuhan. Betul je makna dia nya. Hati panggil istihalatul mustahil, maksudnya benda wajib pada akal. Wajib pada akal. Ada pengakuan tentu tidak habis situ. Mana ni? Habis. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu ada sungguh Allah, itulah dinamakan wajib pada akal. Atau panggil wajib pada akal tu. Kita mengaku dalam hati kita ada Tuhan ni sungguh. Atau panggil wajib pada akal tu. Dan pengakuan kita mengaku dalam hati kita, tentu tidak tiada Allah. Allah Ta'ala ni tak, Allah Ta'ala ni tak ada. Dan kita mengaku tu. Dan mengaku tentu tidak tiada Allah. Itulah dinamakan mustahil. Kita panggil mustahil, panggil istihalatul mustahil tu dia. Dia pengakuan tiada ada Allah. Tu, nak situ. Tak ada Tuhan tu. Mengaku kata tak ada Tuhan tu. Kita mengaku tu kena mustahil. Mengaku kata tak. Nampak tak? Bukan katanya tiada, tidak tiada Allah. Hal tu mustahil. Dah, hal tu panggil istihalatul mustahil. Tidak tiada Allah tu wajib. Nampak tak? Hak mustahilnya tiada Tuhan tu. Mu nak pergi lagu mana? Mustahil. Ada Tuhan mu nak pergi lagu mana? Wajib pada akal. Tak ada Tuhan mu nak pergi lagu mana? Mustahil pada akal. Tu pengakuan kita. Dia pengakuan kita. Beginilah dia kata maksud kata ulama, wujud artinya ada, mustahil lawannya tiada. Tengok kata ulama tu. Wujud arti ada, lawannya tiada. Sedia, apa ni kidam arti sedia, lawannya baru. Kata tengok lah. Hati-hati dah. Satu tiada belik gitu. Kalau tidak tiada tu jadi istihalah, tak jadi mustahil. Kalau tak jadi mustahil, yang wajib. Dia kena buat tidak tu. Pengakuan dengan tentu, pengakuan tiada Allah. Tentu tidak tu kita buat. Pengakuan tiada Allah.
Kita mengaku kata tak ada Tuhan tu. Tu kita mengaku itu. Kita mengaku itu, mengaku lagu mana tu? Mengaku mustahil tu deh. Mengaku kata mustahil, mengaku kata dak. Jadi wajib kan? Istilah tu mustahil dia panggilnya. Dak hak mustahil tu dia panggil jadi isbat pula, jadi wajib. Isbat ini nafi isbat dia panggilnya. Kama dia terdali lah, dali. Terdali Quran ni. Ini dali akli pula. Habis tanah sekatilah dulu. Dan dali atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ianya tak terima, tak tiada. Dalilnya ialah kita fikir. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bil taqwa. Antarzuqna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fi. Allahumma ja'al mujtama'ana hadza mujtama'an marhuma wa ja'al tafarruqana ba'da. Wa la taj'al fina wa la ma'na shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatik. Allahumma ja'al hadhihi al-majalis khalisatan liwajhikal karim wa ja'alha fi mizati hasanatina jami'an. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.